Sepanjang hidup ni, kita semua akan diuji ikut level masing-masing. Kau faham? Kau jangan ingat kau selamat. Saya pun sama. Kita semua akan diuji ikut level masing-masing. Kau nak tahu tak macam mana cara untuk overcome semua masalah dalam hidup korang? Benda ni nampak simple, tapi ramai orang dia tak tahu. Pertama sekali, apa-apa berlaku dalam hidup kau, pertama kau kena terima hakikat dulu, bahawa ia telah pun berlaku. Sebab ada ramai orang, dia tak boleh terima hakikat benda itu telah berlaku. Okey? Dia tidak ada penerimaan tentang takdir, tentang ketentuan yang berlaku kepada hidup dia. Dia tak boleh terima. So, bila dia masih tak boleh terima apa yang berlaku, macam mana dia nak keluar daripada masalah tu? Sebab dia still dalam masalah tu. Jadi, apa kau kena buat? Apa-apa berlaku dalam hidup kau ni, first kau terima hakikat bahawa ini adalah takdir dan ujian untuk aku. Terima dulu. Terima. Okay? Yes. Lepas kau terima, engkau automatik akan jumpa jalan keluar. Kalau tak, engkau always akan berpusing-pusing dalam masalah itu sampai tiupan sangkakala sebab engkau tak boleh terima hakikat. Sebab engkau ingat engkau handal. Engkau ingat engkau boleh tentukan hidup kau. Tak. Guys, ada banyak benda di luar kawalan kita. Faham? Sebab tu saya cakap, pertama sekali korang kena tahu, kita tak boleh kawal cuaca. Kita tak boleh kawal kerajaan. Kita tak boleh kawal ekonomi. Kita tak boleh kawal nilai ringgit. Kita tak boleh kawal apa orang lain cakap kat kita. Okay? Dan kita tak boleh kawal kita punya jantung daripada terus berdegup. Faham? Yang the only thing yang kita ada kawalan adalah kita punya kepala otak. Faham? Bagaimana kau berfikir, bagaimana kau melihat diri kau, itu je yang kau boleh kawal. So kalau itu pun kau tak boleh kawal, kau punya pemikiran kau punya mind, habislah korang. Hidup ni akan nyak korang terperosok sampai 7 kerak bumi. Faham? Sebab